Assalamualaikum. Ini keadaan di Sungai Imam, Sungai Lembing. Kawasan yang putus ni daripada sini sampai ke sana dah elok disambung. Saya pun tak tahu bila siap ni. Lama tak datang. Dan ini sekarang dah jadi pulau. Kat sana ada satu sungai lagi dia jadi pulau sekarang ni. Sungai pun dah jadi makin lebar dan cetek.